Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18 Disember 2025, bertempat di Dewan Warisan Semarak, kita berhimpun dalam satu majlis yang amat istimewa, iaitu Majlis Tasih Terpatri Jasa Abadi bagi meraihkan dan menghargai jasa bakti seorang insan yang amat disanjungi, Ustaz Rusdi bin Mamat. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas segala sumbangan serta pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang berada di sekolah ini. Sepanjang perkhidmatan beliau, Rusdi bukan sekadar menyampaikan ilmu dalam darjah, malah berperanan sebagai pembimbing, pendidik dan qudwah hasanah kepada seluruh warga sekolah. Keikhlasan dalam mendidik, kesabaran dalam membimbing serta komitmen yang tidak pernah luntur menjadi bukti kesungguhan dan pengorbanan beliau dalam dunia pendidikan. Setiap nasihat yang diberikan, setiap teguran yang disampaikan, semua lahir dari tanggungjawab dan kasih terhadap anak-anak didik. Banyak jasa yang telah ditaburkan, banyak kenangan yang terpahat dan tidak terhitung ilmu serta nasihat yang telah dicurahkan kepada para pelajar. Segala usaha dan pengorbanan ini pastinya akan terus hidup dalam ingatan warga sekolah serta menjadi inspirasi dan teladan kepada kami semua, khususnya dalam mendidik generasi akan datang. Majlis ini bukan sekadar tanda perpisahan, tetapi merupakan lambang penghargaan, kasih sayang dan penghormatan daripada seluruh warga sekolah atas segala jasa yang telah dicurahkan. Semoga segala kebaikan dan sumbangan Ustaz Rusdi sepanjang perkhidmatan ini menjadi amal jariah yang berterusan dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, kami mendoakan agar Ustaz Rusdi bin Mamat sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kekayaan jiwa serta kejayaan dalam setiap langkah kehidupan yang akan datang. Segala ukhuwah yang terjadi ini terus kekal walaupun masa dan tempat memisahkan kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.